Masuk Korea ni bagaimana kawan? Apa yang dia katanya tanya jawab ataupun yang dia tanam mentang tadi. Saya cek elemen mentang. Tanya. Dia tak hanya dari banyak buku tak baca ni. Kau masih ni nak. Le dah kalah lah. Nya Korea buat YouTube dah kalah ataupun buat Google. Dia dah cek ke elemen. Maksudnya edit pedoman kepada Korea kan? Lanjut lah. Waktu ada yang beramal bak Google. Waktu nanti si bukan dia setan. Setannya dia. Sebab mana apa? Dia dah cakap tahu bukunya tapi apa yang kalian pernah kata orang lah. Dia dah ulang-ulang. Dah ulang. Ni dia cakap tak ini memang dapat buku Google. Dasar maksudnya kita ni tabu ke Quran dah. Yang cara tamu ni semayang bina. Artinya hana anggap yang Korea. Hana mende menyan betul mentinan nanti benar. Hanya bukan cara semayang. Cahana tu. Ya, Cik Nam pun ni tu. Tak ketinan. Hanya tu bukan katakanlah ini betul. Ya. Ini betul dia punya salah. Nanti tak ada awak nak tu. Orang ada tu orang tak punya harganya aja. Ke yang timpuk yang pegahnya orang betul. Yang salah pun. Harganya itu urinan dia tanya bukan ulang-ulang dia sebagai kalau pernah tak dengar maka ketua dia. Macam mana? Artinya untuk dasar ni nak cek dah meh aja kan. Dasar hana je. Anjing yang pegangan. Yang yang pegangan orang betul tu. Jadi yang pegangan pun tadi yang terima orang betul pun. Tadi Hidayat dan Ustaz Hidayat. Abu Yahya ya. Berkawan ke pasti betul benar. Orang yang ada cakap tawabi gitu. Jangan wabi ya kan. Pergi ke wabi tu lah. Kan kadang-kadang wah ada pun kita apa etiket apa yang apa alus sunnah apa muqtadilah apa apa sih. Kan yang kena menyuai pegah betul bukan ngawal pegah benar. Macam yang apanya tanya kalau pernah mono-mono je. Minyak tanya betul. Jadi untuk dah kena ulang ada padanya yang lain tidak dah ulang ni. Kadang-kadang yang si dasar si ban bertobat tak boleh juga. Bahkan si antam juga begitu ataupun doa sembahyang lepas. Kalau untuk lain juga. Waktu hanjir pedoman selaku huai sebagai huai. Dek kemudian tu nak Hanjir mana? Sekedar je lah. Maksudnya untuk tak fahami mentang je lah. Tapi be mata-mata mana? Betul betul kalau kubur benar ada orang. Kau kata yang buat hubungan yang sampai kat boleh tadi. Je dia menyentuh dia orang yang pasti. Yang pegahnya orang pasti dan kata betul tu. Contoh bagiannya orang Ustaz apa sama. Lalu sama dia Adi Hidayat. Punya tahu lain yang ada rutunan. Ada rutunan orang cawan tak berapa. Bukan apa bukan dengan ngaku sama. Berpegang ni. Artinya tak dengar lagi-lagi kan tak dengar inangkan bukan tak dengar tanya jawab kurang je kan baknya bukan juga. Berarti nak tak anggap yang keguai ataupun dia dah berah yang guai tu. Ni lagi buku guai je. Dia kena part ikon dah kan. Jadi bukan gimana kan tak tahu tulis buku Nyan hamada yang mana sih? Pehajak kata heboh. Dia kadang tam tulis dalam kitab. Tulis dalam kitab, saya mesti ahli dah baca kitab. Baca ni kitab. Buku kitab tu yang ni dia baca. Nyan hamada yang mana sih? Untuk supaya bukan dia ngaji dia atas heboh tu pengalaman tu. Nyo baca mana-mana nyo ni kamu. Nyo. Dia lah. Ini yang gue kon ku. Kau dia. Ada pertahanan. Juga yang pertahanan. Ikut juga. Okey, lanjut tanggal gue mah lu gah ni. Yang temu tanpa gue bukan gue je dengan setan.
Apa tanggapnya setan kan kunci. Bukan menyerang mana kon punya cetak. Ni buat ada nyonya ni kon punya cetak buat. Setan buat ni. Mau cetak. Nya benar kau lupa ni. Ya, bab pemahaman ni. Pemahaman ni kalau dia bukan hanya tanya maunya buat. Mana dari orang tahu. Tata saya banyak mulai. Tapi dah bukan mana kan tapi kira. Mana bukan su katanya apa. Oh, artinya ya dapat fatwa yang tak dengar bab Google, YouTube dan lagi kan. Dia tak ke dari hukum. Mungkin nota bukan. Oh, lagi mana? Tahu. Kan beramal lagi kat yang bukan. Lagian sih tergantung tu bukan. Tahu. Baca keranda bukan sih kau lama. Keranda yang Elik ke depan. Jadi dia Wahabi dia tak Malaysia. Bahkan di Aceh ni pun. Hanya akidahnya yang menyeleweng. Faham. Tauhid. Ni amalan ni antar dia yang dalam dia yang akidah banyak. Akidah kuan Tuhan di atas. Tuhan di atas. Le pemahaman Ibnu Taimiyah. Ini awaknya mencoba amalan awaknya bukan menggapo pendapat Indonesia. Iban bukan menyo ke mampu buang kaji tak apa kuan kaji bahasa kita. Menyo amalannya enggak tahu ya. Menurut tanya deh kuat, ni menurut tanya. Ni menurut tanya. Tahu kuat tanya cak dia naik. Cak dia. Dia mungkin kuat pendapat macam ni cak. Macam ni. Dia pilih-pilih yang mana? Akal rohnya, dia bakal. Kemudiannya menurut dia dari kuat. Taknya ni hadis ataupun ni kuat kon pasti kuat dia banyak. Kita kurang gabi. Kurang kan. Jadi itu menurut yang diteh buat hati banyak silakan amai. Dia fikah mesti baik pun bukan mudah. Dah buat dia macam ni bukan dah macam ni buat. Ni Imam Hanafi. Wah Hanafi banyak. Hanafi yang buat. Yang nanti dia menentang lah. Dan mendapat macam ini mana Hanafi ni tu yang buat. Ni ada yang Hanafi dah buat. Ramai. Dia ada mendapat macam ini buat dia kena. Dia ada ukur mana. Sebab awaknya bukan hanya awaknya terdekat apa berapa kaliber tu. Betul hanya tak ada beri awaknya. Kalau dia dulu beragam buka paman budaya magap. Jadi anak beta bukan dia ke hakim mutahid dia. Ni awaknya hanya kenyang Wahabi. Awaknya dia kalau untuk dia pendapat Syafi'i, Hambali ni tu kuat malu. Ni dah ada awaknya gaji juri. Tu kuatnya dia juga. Yang pas buat tu dia tu. Dan awaknya untuk mendua-dua dia penjelasan orang kata. Kuat bukan kuat awaknya lagi contoh di nyoba mazhab dari Syafi'i dengan Hanafi. Ni dari Syafi'i bukan wajib baca Fatihah. Nyoba Imam Hanafi awaknya hanya wajib baca Fatihah. Penting baca ayat. Baca ayat mengapa je. Lupa betul kan Nabi si balik. Kala Rasul idza qumta ila salah mungkin bagi musik salah orang yang menjelekkan sembahyang Khalad bin Rabi' bilana Khalad bin Rabi' tanya Rasulullah bukan Khalad hal salat kita kalau sembahyang kata salat itu Rasulullah kalau sembahyang untuk kena Rasulullah ayat sembahyang Benar-benar sembahyang ni Khalad dan yang lain salat itu atau yang lain cuma yang lain dan yang lain kalau ada yang kali Rasulullah idza sallaita faqabiyya dia pun sembahyang kalau lagi apa namanya
idza salaita fakabir, apabila kata sembahyang fakabir. Yang faqra ma tayassara min al-Quran. Maka baca oleh kamu akan apa-apa yang mudah kamu baca dalam sembahyang. Jadi yang kena faham maknanya olehmu dari Syafi'i Fatihah. Faham oleh Imam Hanafi mengapun tahu dia dalam Al-Quran. Artinya Hanafi hana wajib Fatihah. Hana wajib Fatihah. Wajib baca ayat. Mai Syafi'i kon hendak kon kalam tahu. Menyimu Hanafi katnya kalam tahu. Kata-kata kun faqra ma tayassara min al-Quran. Imam Syafi'i tanya bukan baita tu di khalat. Imam Syafi'i baita di khalatnya bukan tu dan bukan pakiban kehidupan ni. Apa yang dia baca ni. Baita bukan kalanunya. Kita main dengan baita ke khalat di rabi yang dia baca tu alhamdulillah alamin Fatihah. Lain yang dia baca. Jadi kecok tu mula Imam Syafi'i walaupun kekun faqara ma tayassara baca alamu apa yang mudah, berarti dinan Fatihah sebab rupa Rasulullah dia khalat toknya dia baca. Lima Hanafi hana tu guna baca ya. Dia katnya kalam tentang lahir ke Rasulullah. Baca alamu akan apa-apa yang mudah kamu baca lah. Jadi kecok lima Hanafi, berarti dia mengaku dia baca. Ada mesti Fatihah. Mungkin dia kalau bukan teliti dia macam ni. Macam ni baita tu dia khalat dan apa yang dia baca tu dia nama dia yang dia baca Fatihah kan. Berarti walaupun bukan baca alamu apa-apa yang mudah kamu, berarti maknanya Fatihah ni. Rasulullah dapat bukan dikhalatnya juga. Ini contoh je sebenarnya berdua-dua kuat sampai daripada main dia. Cepatnya bukan kuat dapat. Macam ni ham je tanya je tapi dia orang je apa? Orangnya nak penjelasan kalau sih. Hanya daya lupa kena. Nama orang bukan orang Hanafi. Imam Hanafi yang bukan orang mangan sini. Orang kacau orang puang Rasulullah di malam je. Ya hana bismillah dalam Fatihah mazhab apa kan? Hanafi Hanafi. Malik Hanafi. Berarti bampu mazhab na bismillah. Hana wajib. Malik hana wajib. Malik menyuruh baca Fatihah lagi bukan lagi tanya baca auzubillah bukan Fatihah. Menyuruh hana baca hana buku tapi sunat baca. Sunat baca ya. Dan makruh lagi yang mazhab Malik. Malik ni baca Fatihah nanti kita baca bismillahirrahmanirrahim makruh. Harus sir lah. Harus sir. Sir dia ada puas nak baca apa je? Ada baca apa je? Baca aja baik sir. Ini orang Malik. Nya bak tanya Syafi'i nya doktor auzubillah dia nya makruh je tu. Nya bak mazhab Syafi'i. Ni auzubillah dah baca ayat. Makruh je. Auzubillah ya Allah. Pada dah Allah Akbar. Iya nak apa? Jadi tanya kemana ke dia ke hakim mujahid betul lah. Dia tapi tu ngomong muda ya. Di awaknya kena. Nan betul-betul sekarang kawannya itu tentang habi-habi juga. Tu yang kuat hanya yang tak mampu, nasi juga yang tak mampu. Ini pada lah orang mampu dengan Ini tanya orang mampu. Yang bukan cok je contoh yang dia. Yang kakak diken bukan buat ilmu tanya yang kuat. Oi, anggap saya tu ha tu hidung naik dalam ada tu ha. Dah dah. Hidung ni tamu dalam guna. Tapi yang payah nak tegon dah. Dia buat habis mana tadi? Habis kadang habis mendung payah begitu pada kau lama. Kau jadi kadang-kadang metuk dengan tepi tu. Apa? Jadi juduk tu macam. Dia berjalan tu pada kadang-kadang menggantung dengan tepi. Jadi benar aja dalam jumlah tepat je. Duduk anda ya. Duduk. Sebab kon hol di.
Nya ba anak aki ba aki pur sini mentang ataupun Aki bukan menasib. Kalau di dalam di belah-belah aki yang tinik benar-benar jam. minimal sini berjam. Hana jam tinik nyan hana. Tapi nya mana Nyan ujung. ujung hana kira bom lipat nak ki pun. Sebab nyan bukan biwadai butani asabi'i rijlain. بطني دون ما عدا ذلك كالحرف كالأطراف والحرفي حرفي من هنا أطراف وجوه Kalau memang kulit anak kita tak ada pun ada kedai kulit yang lagi haji dah. Menyo. Malik. Aku benar. Kau mau dapat anak kedai je. Lupa dengan kulit tu. Benar lipat. Okey. Hanya benar nya dia ayat anak kedai. Jadi mudahnya begini. Anak mudahnya tak ada punya dulu. Ni haji. Kalau dulu dah obat kelak-kelak aja mana kelak. Anak kedai lagi. Yang supaya beranya. Berisi supaya beranya. Apa ada gol juga. Oh lagi biar. Kalau nak makan begini berdalam. Kalau ni yang ni puak tengah mai orang nya puak nak ki berjap-jap nak ajak nak tan mai. Dia delak dengan dia ajak puak nak ki kawan. Mana kenal tak? Kau mati. Nya toh ajak ki bulan. Yang mana dia menyo berjap tu. Menyo jap tapi mandang ini. Jap tapi kadang dah ada tinggi kau itu. Cuma waktu ini kau kamu dia dulu mana waktu ini. Kenalnya anak dekat. Terima ni. Lalu yang banyak-banyak tak begitu. Sudah ni macam. Hai, kan baik itu mana banyak ni. Yang macam Yang mana banyak ni. Ya hadir dah tuju ni. Đi bukan hal tu. Kau macam ni pun tinggi tu. Jadi tu-tuanya ni hanya lebih. Bukan apa ni. Bukan ni no. Halo si tu-tuanya enak enggak. Timur. Ini berapa dia? Berapa dia? Jadi dah pakai ke ni banyak ni kaya. Ya hanja. Biar mana? Ya. Ni enaknya nanya. Bukan si babi depan dia mai. Yang melapik ke mana kau melapik? Mesti kendang dengan melapik dengan Tutup dengan Itu mendung. Walaupun hana mendung mesti sebahagian. Apa sah saja. Menyo tutup mendung. Menyo meragukan Menyo tidak tutup. Nya meragukan betul mendung bahannya. Menyo tidak tutup mendung hantar. Tak hantar. Mata menyo tutup bahagian itu yang tak. Tapi ni juduk je. Juduknya tak boleh juduk. Menyo mendungnya kengkual tiap-tiap. Jadi menyo ibarat kita Arab wajiblah bukan jawab juduk daripada tu artinya juduknya. Cak baca aja walaupun metup mesti on apa ke. Nanti benar kenang dah. Ataupun terlapik dengan dia lain gimana? Terlapik kan dengan sajadah terlapik dengan dia lain yang dah lahat dia lagi ridak tadi. Buat dah sejuk melapik dengan ridak. Nyanyi. Artinya yang atas ya. Anak tak sejuk. Nyawa inang telekong. Telekong. Telekong dia pakai dia geng juga dia nya telekong. Nya kan atas mayang. Telekong tau nya telekong kak dia pun. Telekong ngan ni. Sudah ngan si berkuhan dia inang nanti gelim telekong nan bukan lawa buat tatanya nya tujuh telekong kan. Yang be sesuatu yang gantung Allah. Jadi dah semua lomah mana ni kita ni yang leher thun ni je le ke dia. Ada je bentai perlu. Baba tu je di bentai. Jadi nak tu je bentai. Dia perlu perlu lagi on. Itu ni. Yang baik yang dah pakai dah ya. Di bentai banyak tan yang tu.
Dia hendak tahu, minta tapi dia tak dia. Bahkan dia punya beli kedai dia jempu harga gelar ni. Kecil dia dengan tujuh tanya tujuh tak. Tak dia dah jalan. Dia tu nyata kemana ke gelar mana. Gelar ngan dia ya. Yang ambil atas gantung mana yang mana. Yang kau suruh buat ni buat ki, edit tu. Okey apa? Apa? Mesti bukan betul kan bukan okey je ya. Ya, kan kadang-kadang buat ujung anak ki melapik dengan eja kau ni banyak apa ke. Kenapa? Kau punya melapik jauh nanti dia guna melapik ni. Kau punya melapik jauh masih ada lagi. Kenapa je? Sebab yang syarat hanya melapik lah kan. Yo, punya jauh apa je. Kau bagi orang putung dia dulu cuma kau berjawab orang tadi. Lalunya hana jauh. Yang lebar. Itu ke putung apa yang putungan kerja. Kerja baca. Hanya wajib. Wajib. Berdua entang tu banyak nak gantung tu nanti. Dia bukan dia wajib, bukan jauh hanya wajib. Sebab hanya jauh. Baik yang wajib jauh. Oh yang jauh. Bukan yang dapat jauh. Bukan pada jauh. Ataupun puan. Mabukah. Orang nak kami lagi jentang dia bukan Anak ki. orang hanya jauh tu lah. Dia tu memang ke ban. Apa yang mesti jauh lain bayar dah. Hanya jauh tu lah. Dia memang ke ban. Ada gerahnya ya. Ada jawab benar. Kadang-kadang ada sujud kan. Saya tak nak sujud. Topi kita mana cek ubah mana ni bang. Jadi topi kan mana kebiasaan lah. Jadi betul ada. Baik juga. Yang kan lerak yang tu. Dia lerak gimana apa? Tiga tamat lah, tak betul tak lain ke? Kan je lah. Kadang ada sujud kan. Benar tu. Tiga dia. Dia bukan dia biar tu. Dia tiga. Jadi tak benar. Ya. Dua yang kan. Kan lain ke? Ya, jadi Tiga juga. Dia biar. Menyertai rumah macam tu. Kita tiga cik kadang tak cik rumah. Begitu. Ni kat tiga dia. nyambut. Benar kan tiga. Ini mana pedang. Tak dah gunanya, guna lega. Lalu cikgu bupa-bupa. Rami. Ini yang paling tanya tak lah ni. Buku ni yang apa enggak yang banyak dalam mayang dia bah. Kita betul. Yang anak tak ikut betul. Kau nama yang rumah tu sih dia. Sebab bukan orang mayang enggak buku dalam enggak betul mayang. Ayat. Ya Allah Akbar. Dia berdekat dah. Jadi dia tu dalam hanya lego kak je. Tapi nya badan tiga kak badan ni tu ban gedang. Yang tak betul lah. Lalu ni pun Bismillahirrahmanirrahim. Dan mayang. Dia betul. Punya kaling lain tu hana bergerak buat hana mata ke kaling ini. Menggalan je. Menggalan. Galan je tolong dia tu. Jijilah. Dia dalam hati hamba termaya. Mana dia semua ni. Kau ada contoh mana? Wah nak ada bedang nak main atas dia baru tu. Bedang tu nak. Kalau je baik bedang tu. Kalau dia tahan dia kena orang tak jejak nak ambil kelihatan dia nak dia ukur Ya hamba tu je. kan je baik jadi bukan cara ni nak faham betulnya tak mukohnya tak hanya sih tapi mukohnya lebih get better go Na waktu teman-teman nak wali matu kalau lewat untuk dia kali pada orang ada benar-benar lu nah pastinya je hamba tu je. hamba tu kan je
hampir tu. Kalau yang dia nama betul. Ma kebanyakan menyukai dia lagi, tapi menyukai cara lahir tanya hana, bukan hana apa tu ya. Cuma kalau Jadi yang temaya ni mulai pun dah tak kebi hingga dia nyati muncul kena ni. Mam dia kadang-kadang nang kan aku cuma ayah mana. Punya orang aku beban aku gerakan kecil ya, gerakan air. Punya rumah je. Ini boleh dah. Ini mesti hilang dah. Yang jauh ni gerakan kecil lah. Yang gerakan lain jauh. Jauh ada pun boleh. Jadi menyu jauh dah nyu tadi menyu dalam rumah aku dah nyu. Ndak lima nu dah ngau di kata ni. Jadi ada betul lah. Yang baik nya dah baik. Nya dah baik kan hai go. Di kata ni. Saya dua hei. Tapi man nyu kata dah pejak nyu takutnya pejak nyu. dia dah. Nya betul je. Jadi nya enggak ringan ya. Okey tu. Tapi mukong kuin lah. Oh nah.